Nampak pun hujan je. Dia jangka tadinya pukul 12 akan hujan. Tapi ni pukul 4 baru nampak pun hujan. Pemarin gapo ke? Dia jangka pukul 12 tapi tak hujan-hujan. Tapi hari ni dia jangka pukul 12 tapi ni baru nak hujan dalam pukul 4. Biasalah jangka belakang. Jadi dia jangka akan hujannya, kabar-kabar angin gi pusing kat lain. Ada juga wak gitulah. Takut ada orang royak, caya sangat. Bukan caya, masalah jangkaan sahaja.